Hai semua, hari ini kita akan belajar tentang sejarah TVET di Malaysia. Adakah anda sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, mari kita mulakan. Okey, berikut merupakan senarai ahli kumpulan yang terdiri daripada Umairah Johan Daniel Rahman dan juga Alia Adriana. Apakah itu TVET? TVET ialah singkatan bagi Technical and Vocational Education and Training atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional. TVET bertujuan melahirkan tenaga kerja mahir, separa mahir dan profesional bagi memenuhi keperluan industri negara. Pada zaman penjajahan British, pendidikan teknikal diperkenalkan untuk memenuhi keperluan tenaga kerja dalam sektor ekonomi seperti perlombongan, pertanian dan pembinaan. Pada tahun 1904, Sekolah Teknik Teacher ditubuhkan di Kuala Lumpur sebagai antara institusi teknikal terawal di Tanah Melayu dan sekarang dikenali sebagai Universiti Teknologi Malaysia UTM. Lepas Malaysia merdeka pada tahun 1957, kerajaan mula serius dalam pendidikan. Waktu ini, TVET mula berkembang dengan lebih pesat. Banyak sekolah teknik dan vokasional dibina untuk melatih belia supaya ada kemahiran dan mudah dapat kerja. Masuk era 80-an dan 90-an, Malaysia mula jadi negara industri. Permintaan untuk pekerja mahir makin tinggi. Jadi, kerajaan pun perkenalkan lebih banyak institusi TVET seperti Politeknik, Institut Kemahiran Mara (IKM), Institut Latihan Perindustrian (ILP). Masa ni, TVET jadi semakin penting dalam pembangunan negara. Sekarang kita dah masuk era teknologi moden. TVET bukan lagi sekadar kerja teknikal biasa, tapi dah melibatkan robotik otomasi, AI, kecerdasan buatan, teknologi digital. TVET sekarang memang penting untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Hari ini, TVET bukan lagi pilihan kedua. Ia dah jadi salah satu laluan utama untuk berjaya. Kerajaan dan industri pun bekerjasama supaya pelajar TVET lebih bersedia untuk dunia kerja sebenar. Kesimpulannya, TVET di Malaysia dah berkembang jauh daripada zaman dulu sampai sekarang. Daripada latihan asas zaman British, sampai jadi pendidikan moden berteknologi tinggi. TVET memang penting untuk masa depan negara kita. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga perkongsian tentang sejarah TVET di Malaysia ini dapat menambah ilmu dan memberi manfaat kepada semua. Jangan lupa untuk terus menyokong bidang TVET kerana TVET merupakan pemangkin pembangunan negara. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih. Bye.